Bila kita duduk pada masa para hadirin semua, ingat ke gapo kapung, ingat gapo dan kapung. Cari anak yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahbatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Akhirat kelak dalam banyak-banyak gambaran tu habis. Akhirat ketika orang lari, yauma yafirru min akhihi, lari pada adik-beradik. Nampak adik-beradik lari. Dunia lah ni kalau kita tempat jauh jumpa adik-beradik, oh Allah bang adik-adik mari. Akhirat kelak akhi lari wa sahibati wa akhi, bini tok laki lari belakang. Likulli imri'in yang mana penuh akhir min akhi wa ummi ngemuk kita lagi, wa abi ngepok lagi. Ini gambaran kecil, gambaran apa, gambaran ringkas bagaimana suasana yang berlaku di akhirat. Jadi ketika itu para hadirin semua, kalau kita baca ayat ini, baca dengan pandang hati, tak terasa bahawa harta banyak bagaimana pun mesti halal, harta sikit belah mana pun tak apa asalkan halal. Harta banyak kalau halal lagi baik. Harta banyak, pangkat tinggi, pengaruh luas, tapi mesti akhirat kalau boleh tupai kita, boleh kita tupai dia akhirat kalau tak. Tapi kalau harta banyak, dia jadi susah kita. Adik-beradik ramah, tapi kita buat kena ke adik-beradik. Bini seorang boleh anak, bini lain, tak balik-balik rumah. Para hadirin, hamba katakan untuk lelaki jenis lagu ni kalau boleh kuasa pada hamba kodai pada belakang. Bini boleh anak tinggal.